Sabri melu. Ya dah kata kita. Sabri duduk. Kata kita. Dia ada kata kita. Mana kau kata melu? Mana bohong bodoh. Dua nak kata bodoh. Kalau hang kata bodoh macam hang kata Kak Baro itu. Ya dikata. Melu. Saya nak buat konten apa? Konten kali ni memang agak menunjukkan kebodohan kawan-kawan saya, tapi saya tak bermakna untuk tapi saya tak bermakna untuk menghina orang lain ke apa ke, tak ada. Ini memang sekadar hiburan dan saya memang amat kelakar gila. Saya amat terhibur dengan Pakcik Dodak Abang Roy. Memang saya amat terhibur dengan Abang Roy. So saya nak merekakan satu konten yang diinspirasikan daripada Abang Roy. So konten apa tu? Dadah. Dia ada kata kita. Dia ada kata kita. Dia ada kata kita. Sobriti Melo pi mana? Sobriti Melo pi mana? Sobriti Melo pi mana? Nah, so hampa dah tengok kan? So dia lebih kepada kebodohan kawan-kawan kita lah. Sebab saya nak buat reaction tak nak gelak, tapi saya tak tahulah saya akan gelak ke tak. So let's go. Okay sekarang pada bersama dengan Alfa. Ya, Alfa, aku rasa macam kita tak penuh shoot sekali tak penuh. Itu ke konten makan je. Farida tak pernah ajak saya. Bukan, dan saya pun tak pernah ajak Farida. Oh, buat yang aku lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Antara. Okay. So apa? Aku nak buat challenge lah kat hang kan. Challenge vlog ni. Challenge ni memang viral lah, confirm. Sebab kita kan ni tak ada orang edit kat TikTok kan. Betul. Aku tak ada orang edit kita kat TikTok. Ada. Orang edit hang lagi. Mama nak tahu benda-benda tu kan. Okay. So aku nak hang try. Hang tahu hot viral tu. So Britil Milo pin mana? Pakcik tu, untuk pakcik tu nak main TikTok janganlah buat macam tu. Pakcik tu dia bagi video dia viral. Sebab aku tengok kan. Aku ingatkan Cik Yoh ke apa ni. Assalamualaikum. Hari ni Kak Cia nak ajak buat kerabu mangga. Mula-mula parut mangga. Cik Yoh dia sampai dah. Dia sampai dah? Dia tu bukan Pak Mak Western ambil dah. Kambing. Untuk Pak Mak Western tak nak ambil kambing dua ke? Orang utara ni. Kami orang utara ke? Okay, so aku dah start dengan ada penyanyi kan? Dia ada Kali yang gaya. Dia ada kata kita. Dia ada kata. Aku tak bagi nampak sikit. Aduh. Tengok apa? Mat tak boleh ni. Mat pakai ni. Okay, hang nyanyi kuat-kuat tau. Okay, sekarang 3, 2, 1 and action. Dia kata kita. Dia kata kita. Sabri melu. Sabri Milo. Di mana? Sabri melu. Di mana? Dia kata kita. Wih, orang edit kat kita TikTok. Aku tengok kebodohan hang. Kamu hang bully aku Farida. First content dengan aku hang bully macam ni. Pakcik tu macam tak suka akal. Itu buat kemak je apa. Yo, kemak apa tu? Orang kata muka model takkan buat kalau pakcik tu apa. Oh, model dia. Apa dia? Hasan, anak aku test suruh siapa pula buat yang rasa dia bajet sikit kan. Bajet Siapa? Makan. Mak nak balik. So, aduh banyak new gen lah ni. Ada. Ada lah buku ni. Aduh nak baca. Tak baik kata kat orang belah kau Farida. Aku kalau kata kat dia aku minta maaf kat dia. Ada minta maaf lah ada. Adam. Dia beres. Adam. Okay, tak apa, kita akan Alfa dia panggil Adam. So korang kalau agak Alfa ni antara orang yang paling lawak betul lah edit So kita panggil Adam pula. Let's go. Thank you pa. Okay, kalau sekarang pada menjemput pakai ni dia kepik. Kita menjemput Mak Han. Okay, Mak Han. Okay. Ada
dia pula. Tahu lah body besar pun. Fight lama lah. Faridah pun body besar. Okay, Mak, mu tahu tak benda yang viral kat TikTok yang geng-geng kita ramai kot repost geng-geng kita ni. Mana? Yang tu. Pocik dia. Tahu. Okay. Apa? Sabri Timilo. Mana? Saya disebabkan kita ni kan jarang ada orang edit FYP kan. Tengok lah kita orang edit FYP ni. So kalau mu ni antara orang yang paling lawak boleh kalahkan Alpha, mesti mu banyak FYP kan. Ada. Okey. Mu tak boleh tunjuk-tunjuk sado lah. Mu kena ada pelawak ke. Aku kena ada lawak lah. Barulah Nisa suka. Aduh ni. Okay, aku nak tengok mu lawak ke tak ah? Aku akan cuba konten ni, aku cuba tahan gelak. Okay. Sekejap aku nak bagi nampak mu sikit. Gana dah. Dia ada kata kita. Enggak ya. Ni. Dia duk kata kita. Kata kita. Lepas tu Sabri Timilo mana? Tu macam lagu Miki kan lalu kan Miki buat. Macam tu kan. Okay. So hampa tengok buat macam dia buat tadi tau. Okay. So korang dengan kiraan 3, 2, 1. Ya nak kata kita. Sabri dulu. Macam bodoh aja. Sabri dulu. Sabri apa? Sabri Timilo. Sabri Timilo gimana? Tak sanggup tengok kebodohan. Babi keren babi. Aku tengok muka ni. Kalau bukan apa lawak ke tak buat tadi. Kau suruh buat bodoh. Macam bodoh. Memang Sabri dulu kenapa lah? Hasan, aku patut sharing kat perempuan pula benda ni. Ke lelaki je orang. Aku rasa better muat kat Atikah lah. Sebab Atikah dia muka Dia selit-selit kan. Dia boleh buat lawak tak. Tapi Atikah lawak weh. Ada yang paling lawak tu. Aku gimana je dah? Aku gimana je dah? Tak apa, aku nak tengok yang benda yang free. Aku dah balik dah. Okay. Adik sekarang kalau Mak Han boleh fight dengan apa, korang adik aku tak boleh tengok body Mak. Aku terpegun lah Mak. Sorry lah Mak. Aduh. Aku. Ada bulu sikit je, tak syrik. Aku dah terpindah lah alam hutan Afrika. Bapa, tiap orang bulu ke? Duk, bulumu banyak sangat. Mana tu? Banyak. Dah tajam lah tu. Oh, bau shit. Main dulu. So korang, saya nak panggil orang seterusnya. Let's go. Thank you. Okay korang, so sekarang pada bersama dengan Nazrul. So memandangkan Nazrul dia selalu buat konten-konten prank kan. Tapi konten kalian kan prank kan. Mana Hang selalu buat prank kat kami. Hang selalu bagi terkejut sampai Atika masuk inhaler dalam hidung. Sikit je. So aku nak Hang try buat benda viral kat TikTok lah. TikTok. Top. Kan? Itulah. Hatu viral kot. Tapi tak mau buat itu. Sebab itu barang macam biasa-biasa je. Tapi sebenarnya konten ni kan aku buat untuk orang-orang yang tak lalu FYP. Tapi Hang duduk lalu FYP dah. Tak apalah. Mungkin dengan FYP Hang boleh meletup lagi lah konten aku kan. Okay. So yang dah buat Alpha dengan Mak Han. Kalau Hang boleh fight mereka dua tu kan, aku bagi Hang RM50. Mana duit? Tengok duit tu. Duit tu. Okay, so benda viral dia macam ni. Sorang. Ya. Dia ada kata kita. Dia ada kata kita. Okay. Abang Roy lepas tu dia buat macam ni. Dari bandar. Bukan lain. Oh, dah lain. Okay. Dia buat benda viral. Lepas tu dia buat macam ni pula. Sabri Timilo pi mana? Okay, right ni. Okay. Hang duduk belakang nak bagi orang nampak Hang. Okay. Hang bagi semua. Bagi semua? Bagi sama dengan perbuatan dia. Kan? Dia ada kata kita. Okay, dah. Okay. 3, 2, 1. Dia ada kata kita. Mana ada kata dulu? Betul. Mana bohong bodoh. Dua nak kata kebodoh. Kalau hang kata kebodoh macam hang kata kat Baroy tu. Tapi tengah hal je. Okay, kau cuba buat. Aku buat. Dia kena perempuan buat macam ni. Okay.
Dia ada kata-kata kita. Ha, perempuan buat macam tu. Oh, dia nampak macam Aisyah Pak Karim. Kita dah tengok dekat Nazrul kalau 50. tak, sebab hang tak boleh fight dengan Aufa dengan Mak Han. Aufa paling lawak ah. So hang tak boleh fight ah. Yang boleh fight tu Aisyah Pak Karim. Okey. Hang rasa benda ni patut aku challenge kat perempuan. Sebab perempuan tak ada buat lagi. Buat Buat kat perempuan. Kalau kat Tak rasa macam bahaya kalau buat kat perempuan. Asal tak bahaya. Alah duduk nari-nari. Tak ada orang edit. Allah punya pula boleh ha. Daripada buat syik boleh. Lebih kurang dengan ni. Okey. So kita buat dekat Una tak best. Tak best. Kita panggil Aisyah. Boleh lah Dia lembek lah macam tu. Okey, kita panggil Faiz. Okay, so korang thank you. Okey, Una. Tak ada Una. Ada dulu hang ni. Tak apa, kita tunggu Faiz je. Una lah. Tak ambil kawan perlih lah. Weh, aku make kau. Aku saja. Macam tu. Una. Nasib baik dia banyak job. Tapi Faiz takut apa dia punya ni, trend ni. Aduh, Faiz ni yang tak boleh move on. Faiz Tak boleh move on. Aduh, siapa aku? Thank you Nas. Okay, so konten kali ni memang agak mencabar sebab dia kena menari. Anjay. Faiz baik suka. Faiz kan pada menari dekat close friend kita lah. Aku tengok. Okay, so benda ni ada viral kat TikTok. Faiz tahu ke tak tahu? Nanti kalau tak tahu dah tunjuk. Okay. Yang Faiz tu yang bukan memang ni. Dia ada kata lagi. Itu rohnya. Dia ada intro ni kan. Jadi, dia ada kata. Okay. Cara TikTok Faiz. Tekan nama buat. Ada. Okay, tak. Okay, korang. So, sekarang Faiz dah tengok dah pun video tu. Apa reaction Faiz bila tengok video tu? Macam ada trend lain dah kat dah. Ada. Sebab pakcik tu kita nak bagi pakcik tu. Oh, tolong pakcik tu. Boleh. Sebab kau ni dah try buat dia. Tapi ada Nazrul komen macam Aisyah Pak Karim. Kita nak tengok lah Faiz buat. Sama macam Dahlia ke Dahlia Rizal kan. Siapa tu? Dahlia Rizal. Tak kenal. Dia buat comel gila. Comel dia buat. Saya nak tengok Faiz buat comel kita. Tapi kenal awak lah. Ya sekadar sebab konten Abang Alif pula dia berlawan betul. Dah cukup pressure kan konten Abang Alif. Konten kat pressure. Okey, boleh. Okey. Ingat tak nyanyi? Tak, Faiz kena nyanyi dengan suara utara. Utara dia macam ni. Macam kadang lu nyanyi, Faiz dengar. Dia ada kata kita. Dia ada kata kita. Apa tu? Macam maksudnya dia ada kata kita. Dia ada kata kita. Oh, dia ada kata kita. Oh, macam ni. Okay. Dia ada kata kita. Berapa kali? Dopi mana? Itu berapa kali? 3 kali. Lepas tu dopi mana tu berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau Faiz orang paling lawak, Faiz boleh potong kelawakan kebodohan. Apa? Dengan Mak Han dengan Nazrul. Dia katakan dekat kita. Dok mana. So, Faiz duduk belakang nak bagi nampak Faiz. Full kalau Faiz lawak korang edit Faiz. 3, 2, 1 and action. Dia dekat. Sebab tu 1, 2. Dia dak mana? Tak nampak Faiz full lagi. Oh, dapat edit. Lepas tu Faiz kita bersisat lah. Belakang je bagi nampak je. Okay, 3, 2, 1. Faiz kena tahan gelak tau. 3, 2, 1 and action. Yo, dak mana? Dak apa kau ni? Oh, dia dok kata tu. 3. Dia dak kata kita. Dia dak kata kita. Dia dak kata kita. Ni awak yang comel ni. Itu kau mana? Gila korang. Faiz dia tak boleh buat version kelakar sebab Faiz ni dia seorang yang cute lah. So dia tak boleh buat benda-benda kelakar lah. Faiz slay lah Kak Dah. Ya, Faiz slay. So maknanya Faiz kalah, Faiz kena transfer dekat
Okay, 1, 2, 3. Okay. Saya masuk ya. Saya masuk. Okay. Udah tahu itu paling hambar nih. Paling hambar. Oke. Aku. Oke. Buat ini best kontennya best kan. Pada lain kontennya. Apa ini? Hangga dong tuh. Ada kan dia cakap utara. Oke. Buka yang. Buka lagi. Oke, ha. Buka TikTok kau semua tengok trend tu. Buka TikTok, buka trend. Trend apa? Abang Roy. Tulis Abang Roy. Dah nak shoot konten dengan dia boleh ke? Boleh, bayar RM50. Ni. Ni. Okey. Abang Roy. Okey, hampa buat dua. Last dulu Allah. Okey, hampa tengok kan dia punya video. Apa dia ni? Aku nak suruh hampa buat video ni. Mana ada video ni? Mana yang itu? Ini ha. Tengok. Mana sound dia? Dia ada kata kita. Oh, yang tu. Ini kok. Dia ada kata kita. Dia ada kata. Boleh sound dia kat kita. Sound apa ni? Apa sih? Oh, bahasa sampai lawak aku bagi RM50. Maknanya siapa boleh potong kelawakan. Dia ada kata. Dia ada kata. Dia punya dia ada kata kita. Betul? Sobri Milo di mana? Sob ada macam ni. Dia ada kata kita. Tapi kita lawak lah. Nampak lagi baju. Sobri Milo di mana? Sobri Milo di mana? Sobri Milo di mana? Oh, hai. Kalau antara sekali lo tak ada malu sangat. Sebab nak tengok semua ha. Londes sedap. Londes sedap. Okey korang. Kita akan tengok Una belakang sikit Una. Belakang. Okey. Belakang. Okey. So korang kita tengok Una dengan kiraan 3, 2, 1. Dia ada kata kita. Dia ada kata kita. Ke depan. Sobri Tim Milo mana? Mak mentua dia Mak Adam lah. Masih lah. Ya. Okey. Ada salam Ustaz. Awak jangan. Dia ada kata. Tahu Korea. Okay, 3, 2, 1 and action. Dia ada kata kita. Jangan guna. Dia ada kata kita. Dia ada kata kita. Tim Milo. Saya itu sajalah konten kita untuk kali ini. Okey, kita cuba balik konten kan sebab kita lakak gelak gitu. Itulah malam. Sudah.